qauluhu kulliyat. Apa makna kulliyat? Arti kulliyat bahasa Arab, kulliyat jamak daripada kullun. Kullun ialah sekalian. Artinya kulliyat tu apa makna kulliyat? Artinya beberapa perkara, beberapa benda, beberapa barang yang dibangsakan kepada sekalian. Makna benda yang dibangsa kepada semua perkara. Itu makna kulliyat. Kulliyat. Dan dinamakan dia dengan demikian itu, kulliyat saat itu ialah kerana tercawang atau terpecah daripada barang saat itu, beberapa barang saat ini oleh beberapa hukum yang banyak. Jadi kita belajar mengaji kadang-kadang tak biasa dengar apa nama kulliyat. Kuliah atau kita tak biasa dengar kuliah maghrib, kuliah subuh. Waktu Malaysia panggil bila ceramah kuliah. Hak ni bukan kulliyat yang wajib atas kita kena jaga. Ada berapa ni? Apa makna kulliyat? Kulliyat ialah perkara yang dibangsa kepada semua benda. Tak faham apa nama perkara yang dibangsa kepada semua sekalian. Ialah semua hukum-hukum Tuhan itu banyak terpecah daripada hak ni. Ni perkara ni lah foruk yang pecah daripada ni banyak beberapa hukum pula. Mana? Yang pertama agama. Ya kecil apa kuliah yang 6 ni hak besar-besar. Bawah-bawah hak foruk pecah daripadanya banyak-banyak hukum lagi. Sebab tu dia kata agama, hifzuddin, jaga agama mula-mula. Kadang-kadang nak jaga agama lagu mana? Orang kalau dia tak besok dalam mengaji agama, maka dia kira dengan sengkok dia. Jaga agama berkalinya. Kita kena mari jemaah masjid semua. Kita kena pakai piyah, pakai yubah, semua lagu tu. Kira kita orang tak mengaji ni. Itulah orang panggil jaga agama. Hak sebenar lagu mana? Dia kata, maka memeliharakan dia akan agama. Cara nak jaga agama balas mana weh? Dengan dipelihara, dengan kita jaga akan daripada jatuh pada kufur. Tu makna jaga agama kau tu. Jaga agama ni, jaga jangan dilaku ke perkara yang jadi sebab untuk jatuh kufur. Kena jaga. Jangan pergi buat perkara-perkara, kalau kita pergi buat muka tu maka jatuh agama. Jaga perkara tu lah orang panggil, dia nama kata hifzuddin, jaga agama. Bukan makna jaga agama ni kita kena duduk di atas jadah semua, maya sunat semua. Laki yang mula lagi baca Quran, buat tasbih dah. Utama sekali hak duduk wayak semua dah. Kok kita wajib kena belajar ilmu akidah. Tengok ni, hak mula-mula sekali dia buat mari kuliah yang 6, mula-mula jaga agama. Apa makna jaga agama? Jaga jangan dibuat sabab wiatus kafir. Lepas tu duk belajar, duk mengaji akidah sifat 20 aqaidul iman, duk belajar akidah tauhid dia. Ialah salah satu daripada perkara yang nak jaga tak sewiatus kafir dah. Tu. Maka jatuh kafir, ya ayat pula belakang tu. Perkara-perkara tu yang membawa kepada seorang itu jatuh agama. Yang pertama, i'tiqad, pegangan ni tak ada takwil dah. Tak ada takwil, tak ada ihtimal dah. Kalau pergi tu salah, menyalahi hak wakil, maka orang jatuh agama. Walaupun orang semua tak tahu. Orang semua tak tahu. Kata dia pergi lagu tu. Tapi dia sudah jatuhlah agama. Cuma i'tiqad. Pergi kata Tuhan berupa, Tuhan berbentuk, Tuhan besar, Tuhan bercahaya. Pergi kata Quran ni, rekod-rekod manusia ya. Cita-cita hak agama doyak kisah Nabi Nabi hak Nabi Muhammad kau Nabi hak dulu-dulu. Kisah dongeng-dongeng gitu ya. Ya pergilah gitu. Maka orang ni sudah jatuh agama. Walaupun dia tak keluar daripada mulut dia sekalipun, orang tak tahu berlaku. Hatta anak bini hadut sekali dengan dia pun tak tahu. Itu mana i'tiqad. Pergi perkara yang menyalahi atau benda yang salah. Ijma' ulama, maka orang ni jatuh agama.